Ini adalah rim yang paling ringan untuk 15 inci floor foaming di kedai Wan Cina, guys. Okey guys, sebelum Wan Cina bagi tahu rim apa tu, okey, Wan Cina nak korang teka dulu dengan tips yang Wan Cina nak bagi sekarang, 3. Okey, yang pertama adalah rim ini adalah rim buatan Jepun. Yang kedua adalah rim ini berjenama start daripada huruf E. Okey, yang ketiga, warna dia adalah warna silver yang memang dikenali orang ramai. Warna lain memang tak kurang sangat pernah tengok dekat atas jalan raya. Memang warna silver je dah ada. Okey? So cuba teka. Dah dapat teka belum? Rim dia adalah rim NK RPF1, guys. Okey guys, kita boleh nampak rim ini sangat-sangat ringan sebab ini adalah rim floor foaming yang paling ringan di kedai Wan Cina. Okey, 4.45 kilo sahaja untuk rim NK RPF1 ini, guys. Okey, kita boleh nampak rim dia belakang sini ada tulis made in Japan. Okey, memang buatan Jepun untuk rim ni memang sangat ringan. Okey, kita boleh nampak Wan Cina pakai jari satu saja ambil rim ni. Nampak? Betapa ringan rim ini. Untuk korang yang cari ringan-ringan tu, boleh carilah Wan Cina untuk rim ni. Okey, spek untuk rim ini adalah 15x7 offset 35. Banyak kereta yang boleh dipakai dengan rim ni lah. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Kita nak review sikit untuk rim yang paling ringan di kedai Wan Cina untuk 15 inci floor foaming. So, korang suka video kali ini, tolong like, share dan komen dekat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari Wan Cina. Thank you guys.